Dalam perbahasan para ulama, adanya beza antara golongan fakir, golongan miskin, di mana golongan fakir mereka lebih susah daripada golongan miskin. Golongan fakir ini kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Manakala golongan miskin, makanan mereka terhad, cukup untuk 3 hari, kurang atau lebih. Itulah kriteria yang diberikan oleh para ulama. Tinggal lagi bagaimana kita nak terjemahkan kriteria ini dalam konteks orang-orang fakir miskin pada zaman kita sekarang. Secara dasarnya, apa yang dapat dikatakan, simpanan harta mereka tidak cukup haul, tidak cukup nisab, tidak membayar zakat simpanan tahunan mereka itu, maka mereka lah golongan miskin. Dalam masa yang sama, kita maklum bahawa golongan miskin ini ada tingkatan-tingkatannya yang cukup luas, di mana ada yang lebih susah daripada yang lain, dan kesudahannya, prinsipnya ialah kita dahulukan mereka yang lebih susah berbanding mereka yang susah yang lain. Kesudahannya, apa yang dapat dikatakan, tuan-tuan, golongan fakir miskin ialah golongan yang kita lihat mereka hidup susah, seperti mempunyai tanggungan yang ramai, atau suami atau si bapa yang menanggung nafkah isteri anak-anak tidak mempunyai pekerjaan misalnya, atau orang yang dalam kesulitan menghadapi atau mengalami penyakit, tidak mempunyai kenderaan, atau kita lihat rumahnya sedikit sebanyak uzur. Ini semua tanda-tanda golongan fakir miskin yang mana boleh diserahkan zakat fitrah, golongan yang layak untuk menerima zakat fitrah. Kita ambil maklum juga golongan yang disebut sebagai miskin bandar. Miskin bandar ini mungkin dia berbeza dengan orang miskin yang lain, di mana miskin bandar ini mungkin pada mata kasarnya, pada secara zahirnya, dia ada tempat tinggal, dia ada kenderaan, tetapi realitinya dia hidup susah kerana tanggungan yang ramai, atau kerana dililit hutang, atau kerana imbuhan gaji bulanan yang tidak mencukupi dan seumpamanya. Maka ini semua termasuk dalam istilah yang disebut sebagai miskin bandar. Mereka layak untuk menerima zakat fitrah, yang barangkali tak perlu untuk kita lihat jauh, sehingga kadang-kadang kita mendengar orang-orang yang nak bayar zakat fitrah atau nak bayar zakat secara amnya di negara yang lain, nak menghantar zakat ke negara yang lain dan sebagainya. Sedangkan kita kata prinsip kaedahnya, hendaklah orang yang dekat didahulukan sebelum orang yang jauh. Maka didahulukan orang miskin, orang susah yang ada di sekeliling kita, yang tinggal dekat dengan kita, sebelum orang miskin, orang susah yang tinggal di tempat yang jauh, apatah lagi yang berada di negara yang lain dan seumpamanya.